Assalamualaikum. Hari ni saya berada dekat site Shah Alam. So let's go. Macam mana korang boleh nampak kerja-kerja hari ni kita plaster shielding. Kita nak settlekan plaster shielding untuk bahagian depan. So korang boleh tengok progress dia pada hari ini. Kita masuk pula untuk bahagian dalam. Macam bahagian dalam keseluruhan shielding semua dah pasang, dah siap plaster macam mana korang boleh nampak. So ini kita tengah buat clearing untuk kita buat pecah dinding. Kita buat clearing untuk bahagian dalam bilik pun shielding kita dah settle. 2 bilik shielding dah settle. Macam mana kalau korang boleh nampak hari ni, kita buat clearing, kita buat shielding plaster untuk bahagian luar. So tinggal bahagian luar je kita dah start. So insyaAllah korang doakan kita boleh settle pada hari ini, insyaAllah.